Peladang-peladang kita, ramai juga yang tegur saya, yang marah saya. Dia kata, hang pengurusi Mada, hang buat apa? Lalu saya sebut bahawa pemutuan ini yang sebenarnya bukan di bawah bidang kuasa Mada dan pengurusi Mada. Saya sekarang berada di Pida 7, Jerlun, dalam kawasan Mada. Sekeliling saya ni, cuba tengok, padi sedang menguning. Sudah masanya untuk di-harvest, untuk diambil. Di sini tak hujan dah 47 hari, sini tak hujan. Cuma saya nak highlight sini adalah isu pemotongan yang sedang berlaku sekarang. Itu sebelum ni di luar Mada, di Perak, di Penang dan di luar Mada, pemutuannya adalah 24% di kala musim sekarang, musim kering. Tetapi apabila baru-baru ni satu perbincangan di antara kementerian, itu Bahagian Kawaslia dengan pengilang-pengilang, akhirnya di sini pemotongan 22 dan ke bawah. Ada yang potong 19, ada yang potong 20. Ini rakan kita Nissan GTR dan kawan dia, ketua unit di sini. Potong 2 hari lepas, pemutuannya adalah 20%. Saya nak highlight bahawa di luar sana, peladang-peladang kita, ramai juga yang tegur saya, yang marah saya. Dia kata, hang pengurusi Mada, hang buat apa? Lalu saya sebut bahawa pemutuan ini yang sebenarnya bukan di bawah bidang kuasa Mada dan pengurusi Mada. Kita bersama-sama dengan peladang mendengar keluhan dan kita rasa sangat simpati dengan apabila padi yang secantik ini pun di musim kemarau seperti ini pun masih dipotong pada 24%, maka kita rasa simpati. Atas dasar tu, maka saya telah berbincang dengan Menteri dan juga Bahagian Kawaslia untuk melihat isu ni. Jadi kalau saya tak tengok pun tak apa, pasal ini bukan bidang kuasa saya, tetapi atas dasar keperluan, saya rasa perlu untuk membela peladang-peladang ni, maka saya mengambil inisiatif jumpa dengan pihak-pihak yang berkenaan tadi untuk melihat keseluruhan isu pemutuan 24% ni. Jadi alhamdulillah akhirnya di kawasan Mada dah mula kerat dan pemutuannya 22%, 20% dan ada 19% pun. Cuma kehadapan nanti, walaupun ada bantahan daripada beberapa pihak, kalau ikut SOP, pemutuan adalah pemutuan sebenar. Jadi saya rasa sudah sampai masa untuk kita latih beberapa pihak. Satu, pihak yang membuat pemutuan itu. Yang kedua, pihak peladang. Yang ketiga, pihak yang menjaga mesin untuk ambil padi, supaya kita mulakan daripada sekarang ni. Dan kita ada di MRTC, di Mada, ada kursus untuk 3 hari kepada mereka-mereka yang ingin mendapat kursus bagaimana pemutuan ini harus berlaku. Dia harus berlaku di ladang ini lagi. Nah, kita tengok kering dia, kita tengok kualiti buah dia, kita tengok masak ataupun kurang masak dia. Jadi sebab tu saya cadang supaya kehadapan adalah untuk membuat pemutuan sebenar. Untuk sampai ke situ, maka kita kena latih dan kita kena ubah minda kita. Selain daripada pihak-pihak tadi, pihak peladang juga. Apabila pemutuan sebenar, sudah tentu ia memberi keadilan kepada mereka yang menjaga betul. Yang ni tak kira harum macam tu. Hak jaga betul, yang kurang baik pun dipotong sama. Jadi saya rasa itu tidak memberi keadilan kepada peladang-peladang kita yang betul-betul ambil pada masa yang sepatutnya. Jadi kita nak train juga peladang kita untuk disiplin itu berlaku kepada pengilang, kepada harvest, kepada mesin juga begitu. Jadi itulah harapan kita, semoga sedikit penambahbaikan ini akan memberi semua pihak akan berpuas hati. Pihak peladang, pihak kilang, pihak kerajaan, semuanya mendapat manfaat daripada industri padi dan beras negara ini. Terima kasih.